Ahli-ahli yang berhormat sekalian, peranan ahli yang berhormat dalam landscape pembangunan negeri Kedah tidak harus dilihat secara sempit sebagai sekadar berbahas di dalam Dewan. Sebaliknya, merangkumi tanggungjawab yang lebih besar sebagai penghubung utama antara rakyat dan kerajaan. Ahli-ahli yang berhormat berperanan membawa suara keperluan serta permasalahan rakyat di peringkat akar umbi untuk dibincang dan diselesaikan secara satu padu, khususnya dalam konteks pembangunan negeri yang menuntut penyelarasan pelbagai agensi. Justru setiap pandangan dan kritikan yang dibangkitkan wajar berasas fakta serta berniat untuk menambah baik dasar dan pelaksanaan dia ada. Dewan yang mulia ini tidak seharusnya dijadikan medan pertikaian yang tidak berkesudahan, tetapi sebagai platform yang matang dan berhemah untuk merungkai isu serta mencari penyelesaian terbaik demi kesejahteraan negeri dan rakyat. Dalam hal ini, beta merakamkan penghargaan terhadap kepimpinan Perdana Menteri Besar yang berjaya memimpin barisan ahli yang berhormat dengan baik sekaligus memastikan pentadbiran negeri berjalan dengan lancar. Stabil dan terhindar daripada sebarang isu besar mahupun provokasi yang boleh mengugat keamanan serta keharmonian negeri Kedah.